saya akan singgah bertemu dengan pegawai di Kementerian Ekonomi, Datuk Seri KSU dan juga beberapa yang ada pada petang ini di peringkat Kementerian Ekonomi yang kita bekerja keras untuk sepanjang tempoh 2026 ini. Jadi sedikit penghargaan. Cuti ini bukan bermaksud cuti untuk mereka. Saya mungkin akan ganggu juga untuk kita tahu juga macam-macam perkembangan yang berlaku mutakhir ini. Ini dia orang yang buat cantik lah kan. Okey, Assalamualaikum Cik Azlan, masuk berita. Selamat Hari Raya Mak Azlan Batin. Cuti ke tak cuti? Siapa yang tak cuti? Saya dengan dia. Allah, sihannya. Dah kena bertugas? Okey, selamat Hari Raya Mak Azlan Batin. Mana Datuk Seri KSU? Selamat Hari Raya Mak Azlan Batin. Datuk Seri dulu. Okey, selamat Hari Raya Mak Azlan Batin. Sebab saya buat ni, satu ialah menghargai. Walaupun baru 3 bulan. Dia punya cabaran dan tanggungjawab tu luar biasa lah. Kalau tanya saya yang Datuk Seri dah tempuhi selama ni. Tapi juga maksudnya raya kalau saya kacau jangan marah. Itu yang bagi siap-siap ni. Gary, you pun sambut raya? Ya. Ha? Ya, sambut. Sambut? Puasa, betul? Oh, really? Congratulations. Okay, cikgu dia. Terima kasih banyak. Selamat Hari Raya Mak Azlan dan Batin. Ya. Alhamdulillah, Yang Amat. Terima kasih banyak kerana dapat menyantuni kami di Kementerian Ekonomi ni. Bukan semua lah, terpilih je. Tak sempat nak pergi semua. Balik mana raya? Balik Shah Alam. Tak balik kampung lah tu, balik Shah Alam. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat Hari Raya Mak Azlan Batin. Assalamualaikum Datuk. Salam. Seronok dapat ni. So, Thank you very much. balik mana raya? Tengah fikir nak balik Kelantan ke Terengganu ke Putrajaya. Tak decide lagi. Susah Tak ke? decide. Memang Decide. saya tak decide bila nak balik lagi. Tapi nak balik bila dengan benda Oh, macam-macam berlaku ni. Lepas tu takut cuti kena cut short apa. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat Hari Raya Mak Azlan dan Batin. Khabar? Oh, selalu nampak dekat bawah kan? Ada. Selalu standby kat bawah kan? Tok. So how so far 3 months in 2026? Challenging Okay, so selamat Hari Raya. Ni diorang buat konten sebenarnya. Saya segan benda-benda macam ni. Okey, selamat Hari Raya Mak Azlan Batin. Terima kasih, Baby. Nak pergi rumah beraya memang tak pergilah. So singgah kat sini lah. Selamat Hari Raya. Ni sebagai menghargai lah walaupun baru 3 bulan. Saya rasa dah lama. Tak apalah, okey je. Kalau Baby cover tempat, kami lagi cover tempat. Sebenarnya. Tapi Hari Raya maaf lah kalau apa KSU duk kacau apa nanti. Untuk ni kan itu kita biasa. punya M10 nanti nak kena prepare. Okey, selamat Hari Raya Mak Azlan dan Batin.